sunnah salafus salih itu patut menjadi ikutan kita. Jadi zaman ummah telah berlaku sekitar 300 tahun. Zaman umat Islam menjadi empayar kali pertama telah berlalu. Tidak ada siapa yang boleh menolak. Kalau ada orang yang menolak, artinya dia buta sejarah. Ataupun dia cuba nak membohongi sejarah. Ataupun nak membohongi dirinya sendiri. Kemudian akan berlaku sekali lagi, iaitu kali yang kedua. Umat Islam dengan agama Islam akan terjadi sekali lagi zaman ummah. Artinya umat Islam akan menjadi empayar sekali lagi. Zaman gembelangnya akan berlaku sekali lagi nanti, iaitu di akhir zaman. Bila? Ataupun kata orang di sini, kapan? Yaitu bila Imam Mahdi lahir dan bila mana Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, zaman ummah, artinya umat Islam dapat membangunkan perpaduan sejagat, ya. Ataupun zaman umat Islam akan dapat membangunkan empayar sekali lagi, iaitu kali yang kedua yang akan berlaku di akhir zaman nanti, iaitu bila mana Imam Mahdi lahir dan seterusnya disambung oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tentang umat Islam akan menjadi ummah, menjadi empayar sekali lagi kali yang kedua. Ini semua ada disebut oleh hadis. Ada dinyatakan oleh hadis. Akan lahirnya Imam Mahdi, ini semua ditunjuk oleh hadis. Kalau Nabi Isa bukan saja hadis, tetapi ada disebut oleh Al-Quranul Karim. Jadi berdasarkan cerita ini, fahamlah kita, umat Islam dapat membangunkan ummah, atau dengan kata-kata yang lain, dapat membangunkan empayarnya, menguasai dunia dua kali. Kali yang pertama, zaman salafus salih sudah berlalu. Zaman yang kedua, ataupun kali yang kedua, yaitu bila lahir Nabi, bila lahir Imam Mahdi, dan bila turun Nabi Isa alaihissalam. Di antara ummah dengan ummah, di antara dua empayar ini, kekosongan ummah, kekosongan empayar. Jadi di antara ummah dengan ummah ini tidak kurang 1000 tahun lamanya. Kekosongan ummah. Inilah yang dikatakan zaman gelap pada umat Islam. Zaman fitnah yang berlaku kepada umat Islam. Zaman umat Islam berpecah belah. Zaman umat Islam ditindas, dizalimi. Dari Malaysia. Zaman inilah dikatakan zaman umat Islam terhina di mana-mana, tertindas di mana-mana, miskin di mana-mana, merempat di mana-mana. Yang ada di antara zaman ummah dan zaman ummah ini ialah taifah. Ataupun yang wujud di kalangan umat Islam, di antara ummah dengan ummah ini adanya jamaah kecil-kecilan yang memperjuangkan Islam, yang mempertahankan Islam, yang membangunkan Islam, yang mengamalkan Islam, melahirkan suasana Islam di dalam jemaahnya dan memberi pengaruh kepada masyarakat luas. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah yang berbunyi, atau kama qala, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dalam hadis yang lain di ujungnya ada sedikit perbezaan yang berbunyi ini, la yadurruhum man khazalahum.
Makna hadis ini lebih kurang sentiasa ada satu taifah. Bila kata taifah itu merupakan jemaah kecil-kecilan, kumpulan kecil-kecilan, grup kecil-kecilan. Sentiasa ada, sentiasa wujud, sentiasa Allah bangunkan jemaah kecil-kecilan, taifah-taifah yang mereka sanggup melahirkan kebenaran. Dalam hadis itu dia katakan zahirina 'alal haq, bukan qailina 'alal haq. Qailina 'alal haq dengan zahirina 'alal haq ini berbeza. Kalau qailina 'alal haq, orang yang sanggup memperkatakannya benar, tidak mesti dia mengamalkan. Memang orang yang memperkatakan kebenaran di mana-mana ada, sekarang pun ada, selalu orang pidato di masjid kadang cakapnya benar. Ya, pergularan hari-hari tentang Islam banyak orang memperkatakan kebenaran, tapi kadang dia tak mengamalkan. Tapi dalam hadis dikatakan zahirina 'alal haq. Jadi bukan saja dia berkata benar, tetapi dia mengamalkan yang benar. Dia melahirkan sesuatu yang benar. Dia memperjuangkan yang benar. Dia menghidupkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupannya, di dalam jemaahnya, dan memberi pengaruh kepada masyarakat luar. Jadi sentiasa ada satu taifah daripada umat aku yang sentiasa sanggup melahirkan sesuatu kebenaran. Artinya mengamalkan, bukan qailin. Bukan hanya memperkatakan kebenaran, tetapi melahirkan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Sentiasa ada satu taifah daripada umat aku yang sanggup melahirkan sesuatu kebenaran. Mereka itu tidak rosak. Artinya akidah mereka tidak akan rosak. Keyakinan mereka tidak akan rosak. Iman mereka tidak akan rosak oleh mereka-mereka yang menyalihinya. Dalam hadis yang kedua tadi, saya tak sebut hadisnya, saya ambil perbezaan di hujungnya saja. Mereka iman yang tidak akan rosak, keyakinan yang tidak rosak oleh mereka-mereka yang menghina mereka. Jadi berdasarkan hadis ini anak-anak, fahamlah kita di antara dua ummah ini ataupun di antara zaman ummah ke ummah yang kedua, di antara zaman ummah yang pertama kepada ummah yang kedua, kekosongan ummah, tetapi yang wujud hanya taifah-taifah. Jamaah-jamaah kecil-kecilan yang mana jamaah itu sanggup mengisi dalam jamaahnya Islam secara kesyumulan. Itu yang dimaksudkan zahirina 'alal haq. Mereka dapat membangunkan Islam dalam jamaahnya. Mereka dapat memperlihatkan Islam dalam jamaahnya. Mereka dapat mengisi Islam dalam jamaah secara syumul dan memberi pengaruh kepada masyarakat luar juga. Tetapi kalau kita nak ukur kekuatan ummah dengan taifah, untuk mudah kita faham begini. Kalaulah zaman ummah, kalaulah Islam tu nak diibaratkan api, zaman ummah, api Islam itu ummah ini mampu menyalakan. Hingga cahaya api yang menyala itu menerangi seluruh dunia. Yang manusia seluruhnya dapat manfaat. Hingga orang bukan Islam pun dapat manfaat. Tetapi zaman taifah, kekuatan taifah itu sudah tidak kuat. Hanya boleh menjaga bara api Islam itu tidak padam. Tapi nak menyalakannya tak mampu. Sekadar menjaga bara api Islam itu dijaga oleh taifah ini tidak sampai padam. Kalau padam, kafir sudah umat Islam ini. Kalau padam, keturunan umat Islam ini sudah kafir. Tetapi oleh kerana adanya golongan taifah-taifah setiap masa dimunculkan oleh Allah, golongan taifah inilah yang menjaga api Islam tidak padam walaupun tidak dapat menyalakan. Maka sebab itulah umat Islam ini masih lagi mengaku Islam walaupun sudah menjadi fasik, walaupun sudah imannya lemah, walaupun sudah berpecah belah. Jadi kalaulah ummah dapat menjaga Islam itu, bukan saja bara yang tidak padam, tetapi dapat menyalakan bara itu hingga bercahaya seluruh dunia dan seluruh manusia dunia dapat manfaat. Bukannya manfaat itu diperoleh oleh orang yang bukan orang Islam, tetapi orang yang bukan Islam juga dapat manfaat daripada Islam itu. Tetapi taifah hanya boleh jaga bara api Islam itu jangan padam saja. Nak menyalakannya tak mampu. Jaga api Islam jangan padam saja. Jadi di antara ummah dengan ummah mengikut jaminan Allah.